Pernah tak kau berdiri atas jambatan yang besar gila, lepas tu kau pandang bawah dan terfikir, macam mana ribuan tan besi dan konkrit ni tak runtuh Jawapan dia bukan sebab skru dia ketat atau besi dia padu semata-mata tau. Jawapan dia lagi pelik dan lagi best dari tu. Kau tak salah dengar. Jambatan yang paling selamat kat dunia ni bukan yang paling kaku, tapi yang paling fleksibel. Bunyi macam tak masuk akal kan? Kita selalu ingat benda yang kuat tu mesti keras, tak bergerak langsung. Tapi dalam dunia kejuruteraan mega macam ni, kekakuan tu ibarat tiket menuju kehancuran. Okey, jom kita bongkar rahsia besar di sebalik semua ni. Okey, sebelum kita pergi jauh, kita kena pecahkan satu mitos besar yang dah lama ada dalam kepala kita. Mitos yang cakap jambatan yang bagus tu ialah jambatan yang rasa macam tanah padu bila kita pijak. Tak ada gegar, tak ada gerak langsung. Anggapan ni bukan je salah, tapi sebenarnya sangat bahaya. Cuba tengok ni. Yang menariknya ialah betapa bezanya apa yang kita rasa dengan apa yang sains cakap. Sebelah kiri tu pemikiran kita, orang awam. Rasa goyang sikit je terus panik. Nak runtuh ke ni? Tapi di sebelah kanan tu pula, cara seorang jurutera berfikir. Bagi dorang, jambatan yang terlalu kaku ni macam pembaris plastik yang rapuh tu. Kau bengkokkan sikit je, pap, patah. Jambatan yang bagus pula, dia macam pembaris getah. Dia boleh melentur, serap tekanan, lepas tu balik ke bentuk asal. Jadi, pergerakan tu bukan cacat, tapi itulah ciri keselamatan dia yang paling penting. Jadi, kenapa pula fleksibiliti ni penting sangat? Sebabnya, setiap saat, setiap detik, semua jambatan kat dunia ni tengah berperang dengan 4 musuh halimunan. 4 kuasa alam yang kita tak nampak, tapi sentiasa cuba nak runtuhkan jambatan tu. Jom kita kenal siapa musuh-musuh ni. Musuh pertama ialah benda yang kita pandang remeh je. Panas dan sejuk. Perubahan suhu harian. Nampak macam biasa je kan? Tapi untuk struktur yang panjangnya beratus-ratus meter, kesannya tu sangat-sangat dahsyat. Inilah prinsip fizik yang simple dipanggil pengembangan terma. Bayangkan jambatan Pulau Pinang waktu tengah hari panas terik. Haba matahari tu buat keseluruhan struktur besi dan konkrit tu mengembang. Mungkin sikit je dalam beberapa sentimeter. Tapi cuba kau bayangkan tenaga yang diperlukan untuk regangkan ribuan tan besi. Lepas tu, bila malam, suhu turun, dia mengecut balik. Proses kembang kecut ni berlaku setiap hari, non-stop. Kat sinilah part penting dia. Apa jadi kalau jambatan tu dibina kaku sangat sampai tak ada ruang nak mengembang? Tenaga dari pengembangan tadi takkan hilang tau. Dia akan terperangkap kat dalam jadi satu tekanan yang teramat kuat. Tekanan ni akan cari jalan keluar dan mula buat retak-retak halus yang kita tak nampak dengan mata kasar. Lama-kelamaan, retak tu makin besar sampailah satu hari nanti, boom, boleh runtuh terus. Ibarat macam kau cuba tahan nafas lama-lamanya lah. Eventually, paru-paru kau akan meletup juga. Seterusnya, musuh nombor 2, beban dinamik. Ini bukan pasal berat lori semata-mata. Ini pasal tenaga pergerakan. Tenaga dari ribuan kenderaan yang lalu lalang setiap jam. Bayangkan macam ni, satu kereta lalu. Ada getaran sikit. Sekarang, kau darabkan dengan beratus ribu kenderaan setiap hari. Lori, trailer, bas, semua bergerak laju. Semua getaran ni bergabung jadi satu daya yang tak henti-henti tolak dan tarik jambatan tu. Jambatan yang mabus kena mampu serap semua tenaga ni dengan cara melentur sikit. Samalah macam lutut kita bila kita lompat. Lutut kita bengkok sikit untuk serap hentakan kan? Kalau lutut kita kaku masa mendarat, mesti patah tulang kita. Macam tu jugalah jambatan. Musuh ketiga ni pula mungkin yang paling dramatik dan menakutkan. Angin. Bagi jambatan gantung yang panjang kat tengah laut, angin ni bukan setakat tiupan biasa. Dia ni satu daya aerodinamik yang kompleks yang boleh ubah struktur gergasi tu jadi macam ribbon yang menari-nari. Soalan ni, soalan cepu mas dalam dunia kejuruteraan. Apa jadi kalau ada jurutera yang ego sikit cakap, aku nak bina jambatan yang paling kuat, paling kaku, sampai angin pun tak boleh gerakkan? Selamat ke macam tu? Sejarah dah bagi kita jawapan yang terus terang sangat menakutkan. Ternyata, cuba untuk lawan angin adalah satu kesilapan besar. Jambatan yang bijak tak lawan angin, tapi dia menari dengan angin. Dan inilah buktinya. Salah satu kegagalan kejuruteraan paling legend dalam sejarah, Jambatan Tacoma Narrows tahun 1940. Jambatan ni dapat gelaran Galloping Gertie sebab dia berayun dengan sangat liar walaupun angin tak kuat mana. Dan ia runtuh dengan dramatik hanya 4 bulan lepas dibuka. Bukan sebab angin terlalu kuat, tapi sebab reka bentuk dia yang kaku tu tak boleh handle daya aerodinamik.
Fenomena yang hancurkan jambatan ni nama dia resonance. Senang cerita, bayangkan kau tengah tolak kawan kau kat buaian. Kalau kau tolak kena pada timing yang betul, setiap tolakan kecil kau tu akan buat buaian tu berayun makin lama makin tinggi kan? Itulah yang jadi kat Takomaneros. Angin tiup pada frekuensi yang ngam dengan frekuensi jambatan tu. Setiap tiupan angin jadi macam tolakan kecil, buat jambatan tu berayun makin ganas, makin liar, sampailah dia berkecai dan jatuh ke dalam sungai. Dan akhir sekali, musuh yang paling ganas dan tak boleh dijangka, gempa bumi. Dekat kawasan macam Jepun atau California, jambatan bukan sekadar jalan raya. Ia adalah talian hayat yang wajib bertahan bila bumi bergegar dengan kuat. Bila tanah mula bergegar, jambatan yang kaku akan cuba lawan pergerakan tu. Hasilnya, tiang-tiang dia akan retak dan hancur macam kaca. Tapi, jambatan moden kat zon gempa direka untuk buat sebaliknya. Dia direka untuk bergerak sekali dengan tanah untuk menunggang gelombang gempa tu. Dengan bergerak, dia dapat serap dan lepaskan tenaga gempa yang dahsyat tu dan lindungi struktur utama dia. Baik, kita dah kenal keempat-empat musuh halimunan ni. Suhu, trafik, angin dan gempa. Soalannya sekarang, macam mana jurutera boleh cipta struktur gergasi yang boleh bergerak, melentur dan menari tapi pada masa yang sama kekal selamat dan stabil? Jawapannya ada pada beberapa inovasi genius yang buat jambatan ni seolah-olah macam organisma yang hidup. Slide ni merumuskan segalanya dengan sempurna. Satu pihak, jambatan kaku yang cuba lawan alam. Dia kumpul tekanan sampai akhirnya dia gagal. Pihak lagi satu, jambatan fleksibel yang bekerjasama dengan alam. Dia terima daya-daya tu, agihkan ke seluruh struktur dengan selamat, menjadikannya jauh lebih tahan lama. Ada 3 komponen utama, 3 wira tak didendang yang membolehkan keajaiban ni berlaku. Jom kita bedah siasat satu persatu. Pertama, expansion joints. Lain kali kalau kau drive atas jambatan, perasan tak ada garisan besi bergerigi melintang kat jalan yang bunyi tam-tam bila tayar lalu tu? Itulah dia. Itu sebenarnya ruang untuk jambatan bernafas. Jurang kecil itulah yang bagi ruang untuk jambatan mengembang bila panas dan mengecut bila sejuk tanpa hasilkan apa-apa tekanan yang bahaya. Kedua, bearings atau gala structure. Komponen penting ni tersembunyi kat antara jalan raya dengan tiang jambatan. Bayangkan dia macam sendi lutut atau pinggul kita. Dia benarkan jalan tu untuk menggelongsor sikit ke depan dan belakang atau berputar sikit. Jadi dia boleh serap pergerakan dari gempa bumi atau perubahan suhu tanpa mematahkan tiang-tiang kat bawah. Akhir sekali, dampers atau peredam getaran. Fikirkan benda ni macam shock absorber gergasi untuk jambatan. Fungsi dia untuk kawal ayunan. Memanglah jambatan kena bergerak tapi dia tak boleh bergerak liar macam Takomaneros tadi. Dampers ni lah yang akan serap getaran berlebihan dari angin kuat atau traffic jam. Pastikan jambatan tu berayun dengan lembut dan terkawal, bukan bergegar dengan ganas. Jadi, bila kita kumpulkan semua ni, kita sedar yang prinsip di sebalik sebuah jambatan hebat ni bukan setakat pasal besi dan konkrit je. Ia sebenarnya satu falsafah yang sangat mendalam tentang apa maksud kekuatan yang sebenar. Dan inilah dia, intipati semua yang kita bincangkan. Kekuatan sejati bukan pasal jadi keras, tak nak berubah atau tak nak bergerak. Itu sebenarnya rapuh. Kekuatan sejati ialah kebolehan untuk melentur tanpa patah, untuk adaptasi dengan tekanan dan untuk bergerak secara harmoni dengan alam. Jambatan moden ni bukan saja sambungkan dua tempat. Ia sebenarnya satu monumen yang ajar kita betapa bijaknya untuk bekerjasama dengan alam, bukan melawannya. Pergerakan terkawal yang menyelamatkan jambatan ni cuma salah satu dari ribuan rahsia kejuruteraan. Fakta ni memang gila dan ada banyak lagi rahsia yang lebih pelik tengah tunggu untuk kita bongkarkan sama-sama. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!